Sejak Nazi mengambil alih, semuanya berubah secara drastis bagi jutaan orang. Peraturan partai tidak hanya tinggal di jalanan, peraturan itu masuk ke dalam rumah, ruang kelas, dan tempat kerja. Segalanya mulai berputar di sekitar apa yang diperintahkan dari atas. Apa yang dimakan, apa yang dikatakan di rumah, bagaimana anak-anak dibesarkan, apa yang dilihat di waktu luang, itu bukan lagi keputusan pribadi. Perintah diberlakukan tanpa ruang untuk keraguan. Apa yang dulunya masalah pribadi, kini dikendalikan oleh negara. Ketakutan, tatapan waspada, dan tekanan dari lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa beradaptasi, yang lain berpura-pura, dan beberapa mencoba untuk tidak mengikuti permainan. Jalanan dipenuhi dengan bendera, salam paksa, dan hukuman publik. Tidak ada yang tenang. Jika Anda tidak cocok, Anda akan disingkirkan atau dihilangkan. Dan ketika perang tiba, kelangkaan dan kekerasan akhirnya menghancurkan segalanya. Bagaimana neraka itu benar-benar dialami dari dalam, di tengah keheningan dan penampilan ketertiban. Permulaan pemerintahan diktator Nazi. Apabila Hitler mengambil alih jawatan Kanselir pada bulan Januari 1933, dia tidak mempunyai majoriti di parlimen maupun sokongan padu dari semua sektor negara. Tetapi dalam masa yang singkat, strateginya untuk menghapuskan pembangkang dan mengawal semua ruang kuasa telah meninggalkan tiada ruang bagi sesiapa yang ingin menentang. Kebakaran Reichstag, bangunan parlimen Jerman, adalah alasan yang ideal. Sehari kemudian, peraturan baharu diluluskan yang memberi kerajaan kuasa untuk menangkap sesiapa sahaja tanpa bukti atau perbicaraan. Penganiayaan langsung terhadap komunis, sosial demokrat dan mana-mana suara kritis telah dicetuskan. Kem-kem tahanan mula dipenuhi sejak awal, bukan dengan musuh tentera, tetapi dengan rakyat yang berfikiran berbeza. Yang paling mengejutkan bukanlah keganasan itu sendiri, tetapi betapa cepatnya ia menjadi normal. Nazi tidak membubarkan semua parti sekaligus, tetapi mereka berjaya membuat setiap satu hilang dengan sedikit tentangan. Dalam masa kurang dari 6 bulan, Jerman bertukar dari sebuah republik demokratik kepada dikawal oleh satu parti sahaja. Kesatuan Sekerja digantikan oleh organisasi tunggal yang dikawal oleh rejim. Pekerja tidak boleh mengeluh atau melancarkan mogok, dan jika mereka cuba, mereka akan dipecat atau dipenjarakan. Akhbar, radio, buku, dan filem mula mengikuti satu skrip sahaja. Ia bukan sahaja penapisan, ia juga propaganda berterusan, direka untuk membuat semua orang melihat Hitler sebagai penyelamat Jerman. Di sekolah, guru-guru diwajibkan menyertai kesatuan Nazi dan mengajar nilai-nilai rejim. Kanak-kanak didoktrin sejak kecil dan mereka yang menunjukkan kemahiran istimewa dihantar ke sekolah negeri di mana pemimpin masa depan parti dilatih. Di kampung-kampung dan bandar-bandar, kumpulan-kumpulan belia diatur yang mempromosikan aktiviti fizikal, perarakan dan ketaatan buta. Yahudi mula melihat tanda-tanda pertama pengecualian. Mereka tidak dibenarkan kekal dalam pekerjaan kerajaan tertentu maupun mengajar di universiti. Mereka dilarang berkahwin dengan orang Jerman dan dipisahkan dari kehidupan awam. Walaupun pembasmian belum dibincangkan, pengasingan sudah bermula dari awal. Ramai orang Jerman bukan fanatik, tetapi mereka memilih untuk memandang ke arah lain. Yang lain kerana ketakutan atau kemudahan menyertai sistem baharu itu. Gestapo, polis rahsia rejim, mula menerima laporan dari jiran, rakan sekerja dan ahli keluarga. Pengawasan tidak datang hanya dari negara tetapi juga dari orang biasa. Pada masa yang sama, Hitler berusaha untuk memenangi sokongan ahli perniagaan dan tentera darat. Dia menjanjikan kestabilan, penghapusan komunisme dan peluang pertumbuhan ekonomi. Perjanjian itu adalah secara diam-diam, mereka akan mengekalkan kuasa mereka selagi mereka tidak menentang perintah baharu itu. Salah satu langkah yang paling penting adalah kelulusan Undang-Undang Pemberian Kuasa yang membenarkan Hitler menggubal undang-undang tanpa melalui parlimen. Mulai saat itu, setiap dekri mempunyai kekuatan undang-undang serta-merta. Itu adalah permulaan rasmi diktatornya. Sistem kehakiman juga diubah. Hakim-hakim dipaksa untuk bersumpah setia kepada Führer dan mengikut garis rasmi.
Perbicaraan tidak lagi adil. Undang-undang bukan lagi batasan kuasa, tetapi alat untuk mengukuhkannya. Hukuman diperketat, ramai yang dipenjarakan tanpa bukti dan yang lain hilang tanpa jejak. Universiti-universiti yang dahulunya pusat pemikiran bebas telah dibersihkan. Profesor yang tidak berkongsi ideologi rejim diusir. Pelajar mengambil bahagian dalam pembakaran buku. Yakin bahawa mereka membersihkan budaya Jerman. Kelajuan perubahan menyebabkan ramai yang tidak dapat bertindak balas. Semuanya berlaku dalam beberapa bulan. Jalan-jalan dipenuhi dengan simbol Nazi. Imej Hitler berada di setiap pejabat awam, di setiap sekolah, di setiap kedai. Tiada ruang untuk berkecuali. Anda sama ada bersama mereka atau menentang mereka. Perarakan seragam yang berterusan, bendera yang digantung di setiap balkoni, dan salam wajib bukan hanya simbol. Itu adalah isyarat jelas siapa yang berkuasa sekarang. Dalam acara awam, tiada siapa yang berani duduk apabila lagu parti dimainkan. Malah dalam perkahwinan, pengebumian, dan perjumpaan keluarga, nyanyian, ucapan, dan salam Nazi dimasukkan seolah-olah ia adalah sebahagian daripada tradisi Jerman yang abadi. Kehidupan beragama juga terjejas. Walaupun Hitler tidak menghapuskan gereja, dia cuba menundukkannya. Beberapa pastor bekerjasama, yang lain dibungkam. Khutbah disemak dan diharapkan termasuk mesej yang sesuai dengan ideologi rasmi. Organisasi belia keagamaan diserap atau diharamkan, digantikan oleh kumpulan rasmi rejim. Di kawasan luar bandar, propaganda terpaksa bekerja lebih keras. Ramai petani adalah konservatif dan tidak mempercayai perubahan yang begitu pantas. Tetapi walaupun di sana, tekanan akhirnya berjaya. Mereka ditawarkan insentif untuk menyertai organisasi parti. Sebagai balasan, mereka menerima faedah, perlindungan dan prestij. Lebih mudah untuk mematuhi daripada menentang. Seni juga melalui penapisan ideologi. Pelukis, penulis dan pemuzik yang tidak mengikut garis Nazi dicap sebagai degenerasi. Karya mereka diharamkan dan kerjaya mereka musnah. Pawagam menjadi salah satu alat utama rejim. Filem yang dihasilkan dengan teliti menunjukkan imej heroik Jerman dan mengutuk musuh negara. Tayangan wajib diadakan di sekolah dan kilang. Tiada siapa yang boleh mengabaikan mesej itu. Dalam masa yang singkat, satu suasana di mana tiada siapa tahu siapa yang boleh dipercayai telah bertapak. Sahabat yang sudah bertahun-tahun tidak lagi bercakap kerana takut dilaporkan. Orang yang dahulunya berkongsi ideal progresif mula mengulang frasa rasmi hanya untuk melindungi diri, menjadi normal untuk menerima perkara yang dahulunya kelihatan tidak terfikirkan. Sesetengah orang berpendapat bahawa rejim itu tidak akan bertahan lama, bahawa ia akan menjadi tahap sementara. Tetapi setiap undang-undang baharu, setiap langkah menjadi kekal. Janji-janji ketenteraman, pekerjaan dan pemulihan ekonomi meyakinkan ramai orang. Walaupun harganya adalah menyerahkan kebebasan mereka, kestabilan nampaknya berbaloi. Poster jalanan, perarakan dan slogan yang diulang 1000 kali membina ilusi perpaduan nasional. Program pekerjaan yang dibiayai oleh negara mula menunjukkan hasil yang nyata. Lebuh raya, bangunan awam dan kilang-kilang dibina. Pengangguran menurun secara mendadak. Bagi sebahagian besar penduduk, ini adalah bukti bahawa sistem itu berfungsi. Mereka tidak mahu melihat kos tersembunyi, penindasan, kawalan total dan penghapusan semua pembangkang. Kehidupan seharian juga berubah dalam perkara yang paling mudah. Di sekolah, lagu kebangsaan rejim dinyanyikan setiap pagi. Di kedai-kedai, terdapat papan tanda yang meminta untuk tidak membeli di kedai Yahudi. Di rumah, kanak-kanak mengulang idea yang mereka dengar dalam perarakan belia. Ibu bapa mula takut untuk bercakap di hadapan anak-anak mereka sekiranya ada yang membocorkan maklumat tanpa sengaja. Postkad, akhbar dan juga permainan kanak-kanak memaparkan imej Führer. Ia menjadi sebahagian daripada pemandangan, satu figura yang mustahil untuk dielakkan. Perayaan kebangsaan berlipat ganda dan diwajibkan. Tidak hadir boleh membawa akibat. Semuanya direka untuk mengukuhkan idea bahawa rejim itu tidak dapat dikalahkan dan abadi. Mereka yang cuba membantah, walaupun dengan isyarat kecil, dihancurkan. Intelektual yang menulis secara rahsia ditemui dan dihukum. Ramai yang melarikan diri dari negara itu, tetapi yang lain tidak mempunyai peluang itu.
Penindasan itu sangat berkesan sehinggakan beberapa contoh awam sudah cukup untuk kebanyakan orang memilih untuk berdiam diri. Rejim itu tidak memerlukan berjuta-juta polis untuk mengawal semua orang. Cukuplah semua orang percaya bahawa mereka boleh diawasi. Perasaan sentiasa diawasi itu melumpuhkan sebarang percubaan penentangan. Apabila kuasa total akhirnya bertapak, tidak perlu lagi berpura-pura menjadi demokrasi. Pilihan raya tidak lagi bermakna. Bagi ramai orang, ia bukan lagi diktator, ia hanyalah Jerman baharu. Menaati tanpa bertanya, mesin pemujaan yang mengendalikan segala-galanya. Apabila Hitler berkuasa, imejnya diletakkan di tengah-tengah segalanya. Dia bukan sahaja ketua negara, dia juga dipersembahkan sebagai penyelamat negara. Setiap hari, media bercakap mengenainya seolah-olah dia adalah figura yang hampir suci. Dia tidak ditunjukkan sebagai ahli politik biasa, tetapi sebagai seseorang yang mengatasi semua orang. Wajahnya muncul di pejabat, sekolah, kilang, dan juga di gereja-gereja. Pemujaan terhadap dirinya bukanlah fenomena spontan. Ia diatur dengan teliti dari pihak berkuasa. Propaganda bekerja untuk menunjukkannya sebagai seseorang yang tidak pernah salah. Ucapannya disiarkan di mana-mana. Walaupun dia tidak hadir, pembesar suara diletakkan di jalanan supaya suaranya kedengaran di setiap sudut. Rakyat dijangka berdiri dan memberi perhatian, walaupun hanya rakaman. Pemujaan ini meresap ke dalam setiap sudut kehidupan seharian. Foto-foto Hitler adalah wajib di semua ruang awam. Kanak-kanak tahu namanya sebelum nama ramai ahli keluarga. Buku sekolah penuh dengan imejnya. Dalam cerita kanak-kanak, dia muncul sebagai seorang wira. Tidak jarang melihat kanak-kanak kecil memberi tabik hormat gaya Nazi dengan penuh semula jadi. Sejak usia muda, mesej itu jelas, pemimpin mesti dipatuhi tanpa soal. Tabik hormat dengan lengan diangkat bukan hanya isyarat, ia adalah tanda kesetiaan. Tidak melakukannya boleh menimbulkan syak wasangka. Dalam mesyuarat, di jalanan, malah di rumah, isyarat itu menjadi sebahagian daripada bahasa harian. Orang menggunakannya untuk memberi salam kepada kenalan, atasan atau tokoh parti. Pada masa-masa tertentu, ia adalah wajib. Tidak melakukannya boleh berakhir dengan laporan. Surat-surat yang diterima oleh Hitler dibaca oleh pasukan khas. Setiap hari beribu-ribu surat tiba, kebanyakannya daripada rakyat biasa yang meminta pertolongan atau berterima kasih kepadanya atas apa yang mereka percaya telah dilakukannya untuk mereka. Walaupun dia tidak membalas secara peribadi, pejabat Führer sentiasa berhubung. Perasaan kedekatan itu membantu mengukuhkan idea bahawa dia adalah satu-satunya yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Akhbar-akhbar bercakap mengenainya dengan nada hormat. Tiada kritikan dibenarkan. Jika ada wartawan yang ragu-ragu, dia akan dipecat atau ditangkap. Artikel-artikel ditulis yang bercakap tentang kejeniusannya, pandangannya tentang dunia, komitmennya terhadap Jerman. Setiap pergerakannya dilaporkan seolah-olah ia bersejarah. Malah kesunyiannya ditafsirkan sebagai tanda kebijaksanaan. Seniman yang bekerja untuk rejim menghasilkan lukisan, patung dan filem di mana dia menjadi pusat. Beberapa menunjukkannya sebagai seorang pahlawan, yang lain sebagai bapa yang melindungi. Semuanya dirancang supaya rakyat melihat padanya jawapan kepada keraguan mereka, jalan keluar kepada masalah mereka. Di banyak keluarga, imejnya digantung di samping imej ibu bapa atau figura agama. Dalam perhimpunan besar yang dianjurkan oleh parti, seperti yang diadakan di Nuremberg, beribu-ribu orang berarak serentak, mendengar ucapannya dan mengulangi slogan. Semuanya dikoreografikan dengan teliti. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tetapi juga untuk mencipta emosi kolektif. Perasaan bahawa semua orang adalah sebahagian daripada sesuatu yang besar dengan satu-satunya pemimpin. Orang muda dilatih untuk mengikutinya tanpa berfikir. Dalam organisasi belia Nazi, mereka diajar bahawa kebenaran datang dari atas. Frasa seperti Hitler betul atau Führer tahu apa yang dia lakukan diulang. Keraguan tidak diterima. Jika seseorang bertanya terlalu banyak, dia akan disingkirkan dari kumpulan atau dilabel sebagai pengkhianat. Begitulah terbentuknya generasi yang melihat ketaatan sebagai kewajiban. Di dalam parti Nazi, semua orang tahu bahawa mereka mesti menunjukkan kesetiaan penuh kepada Hitler. Jawatan tertinggi diduduki oleh mereka yang mengikutinya tanpa mempersoalkan.
Pengalaman atau pengetahuan tidak begitu penting, tetapi ketaatan. Struktur vertikal ini menghapuskan sebarang percubaan perdebatan dalaman. Keputusan dibuat di peringkat tertinggi dan diturunkan tanpa perubahan. Tiada siapa yang berani mengemukakan pendapat lain. Dalam kehidupan awam, perayaan berkisar pada figuranya. Hari lahir Hitler menjadi perayaan kebangsaan. Pada hari itu, perarakan, ucapan, acara sekolah dan mesyuarat parti diadakan. Di jalan-jalan digantung potretnya dan bunga api dilancarkan. Ia adalah tontonan yang lebih besar daripada mana-mana tarikh penting lain dalam kalendar. Penduduk tidak dapat mengabaikannya, walaupun mereka tidak mempercayainya. Mesej rejim menegaskan bahawa semua yang baik datang dari Führer. Jika sebuah kilang dibuka, itu adalah kerana visinya. Jika pengangguran menurun, itu adalah berkat dia. Jika Jerman memenangi sesuatu sekecil mana pun, dikatakan bahawa itu adalah kerana kepimpinannya. Pendekatan ini tidak meninggalkan ruang untuk figura lain. Hanya ada satu yang bertanggungjawab atas pencapaian, dan itu adalah Hitler. Biografi rasmi mengabaikan sebarang butiran yang tidak selesa. Ia bercakap tentang asal-usulnya yang sederhana, perkhidmatannya dalam perang, dan bagaimana dia telah membangkitkan negara. Semuanya diceritakan secara epik. Kesalahan, kegagalan, atau percanggahannya tidak disebut. Sebarang keraguan tentang masa lalunya dibuang atau dihapuskan. Begitulah bagaimana imej yang sempurna dibina, mustahil untuk dibahaskan. Malah permainan papan dan bahan sekolah mengukuhkan figura pemimpin. Dalam beberapa permainan, kanak-kanak bergerak petak jika mereka menjawab soalan dengan betul tentang Hitler atau parti. Buku bacaan termasuk anekdot yang mempersembahkannya sebagai berani, bijak dan adil. Malah cerita pengantar tidur disesuaikan untuk memasukkan mesej rejim. Pengulangan berterusan menyebabkan imejnya terukir sejak kecil. Laporan rahsia rejim menunjukkan bahawa ramai rakyat tidak mempercayai semua yang dikatakan. Tetapi, walaupun begitu, mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Tekanan sosial adalah besar. Jika seseorang mengulas sesuatu yang tidak pada tempatnya, dia boleh dilaporkan. Oleh itu, walaupun mereka yang mempunyai keraguan terus berlakon, mereka bertepuk tangan dalam ucapan, menggantung bendera, dan mengatakan apa yang diharapkan daripada mereka. Hitler sendiri menghindari berbicara dengan orang biasa. Lingkungannya tertutup. Tetapi propaganda membuat orang percaya bahawa dia mengetahui masalah rakyat. Ketika sebuah kisah tentang seorang warga negara yang dibantunya diterbitkan, itu untuk memperkuat citra itu. Meskipun situasi itu dibesar-besarkan atau dibuat-buat, itu memenuhi tujuannya. Itu memberi kesan bahawa dia memperhatikan semua orang. Mereka yang bekerja dekat dengannya mengatakan bahawa dia tidak mengizinkan kritik. Mereka yang datang dengan keraguan disingkirkan. Laporan yang diterimanya disaring untuk hanya menunjukkan apa yang ingin dilihatnya. Begitulah terciptanya suasana di mana semua orang berpura-pura semuanya baik-baik saja, bahkan ketika itu tidak benar. Tidak ada yang ingin menjadi pembawa berita buruk. Gagasan bahawa Hitler tidak pernah salah memiliki konsekuensi serius. Ketika ada sesuatu yang gagal, itu tidak menyalahkannya. Mereka mencari orang lain yang bertanggung jawab, menteri, pejabat, atau bahkan rakyat. Itu semakin memicu ketakutan akan kesalahan. Setiap orang tahu bahawa jika sesuatu salah, mereka bisa membayar konsekuensinya. Ketakutan dan sanjungan bercampur menciptakan sistem di mana semua orang diam dan patuh. Kultus Führer tidak menghilang seiring waktu. Sebaliknya, itu semakin kuat. Bahkan di saat-saat paling sulit, diulang-ulang bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Meskipun negara mulai menderita, propaganda mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Begitulah ilusi itu dipertahankan. Seorang figur yang berkuasa, tak tersentuh, yang harus dipercaya semua orang tanpa bertanya. Bagaimana seluruh Jerman diubah menjadi jaringan mata-mata tanpa seragam. Rejim Nazi tidak lama kemudian membentuk jaringan pengawasan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Sejak bulan-bulan pertama, ia telah mencipta badan-badan khas yang bertanggungjawab untuk mengesan musuh-musuh sistem. Gestapo, polis rahsia tanpa seragam, ditugaskan untuk mencari sesiapa sahaja yang disyaki menentang parti. Mereka tidak memerlukan bukti untuk bertindak. Tuduhan mudah sudah cukup untuk menangkap seseorang dan memenjarakannya tanpa perbicaraan. Orang ramai mula takut kepada jiran mereka sendiri.
Aduan tanpa nama sudah cukup untuk seseorang hilang. Rumah-rumah digeledah pada awal pagi dan tahanan biasanya dibawa ke tempat-tempat di mana tiada siapa yang tahu apa yang berlaku kepada mereka. Selalunya mereka tidak kembali. Dan jika mereka kembali, mereka datang dalam keadaan berubah, diam dan ketakutan. Tiada siapa yang bertanya apa yang berlaku kepada mereka. Kebanyakan rakyat tidak tahu siapa yang bekerja untuk Gestapo. Ia boleh jadi tukang daging, guru, malah rakan. Ketidakpastian itu membuatkan semua orang senyap. Perbincangan politik secara lantang berhenti. Di rumah, suara diperlahankan jika seseorang menyebut sesuatu yang sensitif. Kanak-kanak dididik untuk menghormati rejim, tetapi mereka juga digalakkan untuk melaporkan jika mereka mendengar sesuatu yang aneh di rumah. Terdapat kumpulan lain yang melengkapkan sistem kawalan. SS dan SA bertanggungjawab untuk meronda, mengintimidasi dan menghukum sesiapa sahaja yang menyimpang daripada garis. Walaupun secara teori mereka terpisah, mereka bekerja bersama apabila melibatkan penghapusan mereka yang berfikiran berbeza. Terdapat juga mata-mata awam, orang biasa yang bekerja sama dengan pihak berkuasa atas keyakinan atau ketakutan. Kem-kem tahanan dicipta untuk mengurung mereka yang dianggap berbahaya oleh rejim. Ia bukan sahaja penjenayah, tetapi sesiapa sahaja yang tidak sesuai dengan pemikiran rasmi. Wartawan, profesor, aktivis, atau hanya orang yang bercakap terlalu banyak. Pada mulanya, kem-kem itu sedikit, tetapi lama-kelamaan ia bertambah banyak. Ia adalah tempat yang keras, di mana penganiayaan adalah normal dan nyawa tidak bernilai. Tidak perlu menjadi sebahagian daripada kumpulan politik untuk berakhir ditangkap. Dengan komen yang tidak sesuai itu sudah cukup. Seseorang boleh membuat jenaka tentang Hitler dan berakhir dituduh khianat. Malah mendengar stesen asing di radio boleh dihukum. Pihak berkuasa mengatakan bahawa sebarang hubungan dengan idea dari luar adalah risiko bagi rakyat Jerman. Bagi kebanyakan orang, pilihan terbaik adalah berdiam diri. Malah mereka yang tidak bersetuju dengan rejim lebih suka menjauhkan diri. Penentangan adalah minimum kerana kosnya tinggi. Sistem itu direka untuk menghancurkan sebarang percubaan pemberontakan sejak awal. Tiada ruang untuk protes. Jalan-jalan diawasi dan khabar angin penangkapan tersebar dengan cepat. Ketakutan bukan hanya datang dari apa yang dilihat. Ia juga ada dalam apa yang dibayangkan. Kisah-kisah tentang apa yang berlaku di penjara dan kem-kem diceritakan dengan suara perlahan, dengan berhati-hati. Tiada siapa yang tahu dengan tepat apa yang berlaku di sana, tetapi semua orang menganggap bahawa lebih baik tidak mengetahuinya. Ketidakpastian itu berfungsi sebagai senjata lain. Keganasan itu tidak kelihatan, tetapi berterusan. Pakaian seragam seorang ejen sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat. Kehadiran seorang pegawai sudah cukup untuk semua orang berdiri tegak. Mereka belajar untuk memandang ke tanah, menjawab dengan frasa pendek dan tidak meninggikan suara. Soal siasat ditakuti, walaupun seseorang tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Ada yang akhirnya mengaku melakukan perkara yang tidak mereka lakukan hanya kerana keletihan atau tekanan. Rejim juga menggunakan media untuk mengukuhkan suasana ini. Berita penangkapan dan hukuman disiarkan secara terperinci. Motif sebenar tidak dijelaskan, tetapi ia dijelaskan bahawa tiada siapa yang berada di luar jangkauan negara. Paparan kuasa ini berfungsi sebagai amaran. Ia adalah peringatan bahawa sistem itu tidak memaafkan kesilapan atau gangguan. Rakyat juga digalakkan untuk saling mengawasi. Di banyak kawasan kejiranan, pemimpin parti tempatan menganjurkan mesyuarat di mana nota diambil tentang apa yang dilakukan oleh jiran. Mereka yang tidak mengambil bahagian dalam acara rasmi seperti perarakan atau perayaan rejim diperhatikan dengan syak wasangka. Tidak menghadiri perarakan atau tidak menggantung bendera di tingkap boleh dilihat sebagai tindakan pemberontakan. Di tempat kerja, kawalan yang sama dikekalkan. Pekerja tahu bahawa ada mata yang mengawasi. Di kilang dan pejabat, pegawai politik dilantik yang melaporkan kepada pihak berkuasa jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai. Kesatuan sekerja bebas hilang dan di tempatnya muncul organisasi yang dikawal oleh negara. Pekerja mesti menunjukkan ketaatan bukan sahaja dalam tugas mereka, tetapi juga dalam cara berfikir mereka. Kehidupan pribadi kehilangan ruangnya, perkahwinan diperhatikan, persahabatan boleh dianalisis, dan perjumpaan keluarga jika ramai menimbulkan syak wasangka. Mereka mula hidup dengan perasaan pengawasan yang berterusan.
Ramai yang membakar surat atau menyembunyikan buku yang boleh membawa masalah. Penapisan diri menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Orang belajar untuk diam sebelum memikirkan apa yang mereka ingin katakan. Warga asing yang tinggal di Jerman juga diletakkan di bawah pengawasan. Kedutaan dan wartawan diintip. Beberapa diplomat melaporkan di negara mereka bahawa suasananya tegang, bahawa orang Jerman tidak berani bercakap dengan bebas. Dari luar, perubahan itu dapat dilihat. Lawatan diterima dengan berhati-hati dan perbualan dengan orang Jerman berakhir sebaik sahaja topik sensitif disentuh. Artis, penulis dan pembuat filem juga tidak terlepas daripada kawalan ini. Rejim memutuskan apa yang boleh dilukis, ditulis atau ditayangkan. Buku-buku disemak dan banyak yang ditarik balik dari kedai buku. Salinan dibakar secara terbuka untuk memberi mesej yang jelas. Hanya ada satu kebenaran dan itu adalah kebenaran parti. Mereka yang berkeras untuk menyatakan idea lain dibungkam, diasingkan atau ditahan. Universiti mengubah cara mereka beroperasi. Profesor dengan idea yang berbeza diusir. Kursus disesuaikan untuk mengajar ideologi rejim. Pelajar dijangka mengulangi ucapan yang sama yang mereka dengar di radio. Pemikiran kritis digantikan dengan pengulangan. Sekolah menjadi alat kawalan lain. Agama juga diawasi. Walaupun gereja tidak diharamkan, mereka dijangka bekerjasama. Beberapa pemimpin agama menerima perintah baru, yang lain cuba menentang. Tetapi segelintir yang menentang itu ditangkap atau ditekan sehingga mereka berdiam diri. Diajar bahawa pemimpin sebenar adalah Hitler dan iman mesti menyesuaikan diri dengan negara. Khutbah diawasi dan kuil-kuil diperhatikan. Mereka yang pulang dari luar negara disoal siasat. Mereka ingin tahu apa yang mereka lihat, dengan siapa mereka bercakap, dan apa yang mereka fikirkan. Perjalanan ke luar negara menjadi semakin rumit. Malah di dalam negara, bergerak tanpa izin boleh menimbulkan syakwa sangka. Dokumen dan pas keselamatan diperlukan. Negara ingin mempunyai kawalan penuh ke atas setiap pergerakan warganya. Di bandar-bandar kecil, kawalan itu lebih kuat lagi. Semua orang mengenali satu sama lain dan sebarang perubahan tingkah laku menarik perhatian. Tidak perlu seorang polis mengawasi. Seorang jiran yang ingin tahu sudah cukup. Budaya di mana gosip boleh membawa akibat yang serius telah tercipta. Ada yang menggunakan laporan untuk membalas dendam atau menghapuskan saingan pribadi. Media berada di bawah perkhidmatan ketakutan. Setiap minggu berita diterbitkan yang mengukuhkan mesej ketaatan. Ia bercakap tentang hukuman teladan, musuh dalaman dan kepentingan untuk kekal setia kepada parti. Radio mengulang slogan dan filem menunjukkan mata-mata mengkhianati negara. Mesej itu jelas, tiada siapa yang selamat jika mereka berfikir berbeza. Dengan cara ini, masyarakat dibentuk melalui pengawasan dan hukuman. Orang ramai berhenti mempercayai satu sama lain. Mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di mana yang paling selamat adalah tidak menonjol. Diam dan ketaatan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Ketakutan bukan hanya kepada Gestapo atau KEM, ia kepada jiran, rakan, malah diri sendiri. Wanita di bawah nazisme, antara buaian, ketakutan dan ketaatan. Sebaik sahaja kuasa rejim terkonsolidasi, pihak berkuasa dengan jelas menetapkan peranan yang mereka harapkan daripada wanita. Mereka diberi misi utama dalam pembinaan negara, menjadi ibu. Slogan yang diulang-ulang dalam poster, ucapan rasmi dan bilik darjah tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, anak-anak, dapur dan iman. Model feminin yang dipromosikan oleh parti adalah wanita yang berbakti kepada rumah, bertanggungjawab membesarkan generasi masa depan dan menjaga rumah di bawah peraturan yang ditetapkan. Negara mula memberi ganjaran kepada wanita yang mempunyai lebih banyak anak. Hadiah seperti salib ibu ditubuhkan, yang diberikan mengikut jumlah anak. Gangsa untuk 4 orang, perak untuk 6 dan emas untuk 8 atau lebih. Upacara itu adalah awam. Acara-acara dianjurkan di mana ibu-ibu diberi tepukan seolah-olah mereka adalah wira negara. Langkah ini bukan sahaja simbolik. Ia juga menawarkan faedah sebenar, seperti perumahan yang lebih baik atau sokongan ekonomi. Pada masa yang sama, wanita tidak digalakkan mencari pekerjaan. Ramai yang dikeluarkan dari jawatan mereka di pejabat, sekolah atau kilang untuk memberi ruang kepada lelaki. Universiti mengehadkan kemasukan mereka.
kerjaya yang dianggap maskulin hampir ditutup untuk mereka. Mereka yang terus belajar diperhatikan dengan syak wasangka. Mesejnya jelas, belajar adalah baik, hanya jika tidak mengganggu tugas menjadi ibu. Propaganda menunjukkan imej wanita tersenyum memasak, menjaga anak-anak, atau menjahit. Majalah wanita mengabaikan topik fashion untuk menumpukan pada nasihat tentang keibuan, resipi tradisional dan cara mengatur rumah. Malah mainan berubah. Kanak-kanak perempuan menerima dapur kecil, anak patung, dan permainan yang menyerupai kerja rumah. Semuanya dirancang untuk mempersiapkan ibu masa depan sejak kecil. Walau bagaimanapun, tidak semua menerima peranan ini tanpa ragu-ragu. Banyak wanita muda, terutamanya di bandar-bandar, ingin bekerja, belajar, atau hidup dengan cara lain. Tetapi mereka menghadapi halangan undang-undang dan sosial. Bercakap menentang model rasmi boleh membawa akibat. Mereka yang berkeras untuk menjalani kehidupan yang berbeza dilabelkan sebagai mementingkan diri sendiri atau tidak patriotik. Dalam beberapa kes, mereka diawasi atau bahkan disoal siasat. Wanita juga diintegrasikan ke dalam organisasi rasmi parti. Liga Wanita Jerman mengumpulkan wanita dari semua peringkat umur untuk mengajar mereka bagaimana berkhidmat kepada negara dari rumah mereka. Kursus memasak, penjagaan kanak-kanak dan menjahit ditawarkan, tetapi indoktrinasi juga termasuk. Ia bercakap tentang kesucian kaum, kewajipan untuk membesarkan anak-anak yang sehat, dan kepentingan untuk kekal setia kepada cita-cita Nazi. Di dalam organisasi ini, pengawasan juga digalakkan. Wanita digalakkan untuk melaporkan jika mereka melihat tingkah laku yang mencurigakan pada jiran mereka. Oleh itu, ramai yang menjadi sebahagian daripada sistem kawalan. Ada yang melakukannya kerana keyakinan, ada yang kerana ketakutan. Kehidupan pribadi berkurangan dan hubungan antara wanita menjadi tegang. Sebarang komen yang disalah tafsir boleh berakhir dengan laporan. Walaupun kebanyakan peranan dirancang untuk rumah, beberapa wanita bekerja di dalam sistem. Terdapat setiausaha di pejabat parti, jururawat di pusat kesihatan rejim dan penyelia di kem pendidikan semula. Walau bagaimanapun kenaikan pangkat mereka terhad, mereka tidak boleh memegang jawatan tinggi atau mengambil bahagian dalam keputusan penting. Mereka dilihat sebagai pembantu, bukan sebagai pemimpin. Standard fizikal juga dikenakan. Wanita harus sihat, kuat dan berpenampilan aryan. Pemeriksaan perubatan dilakukan sebelum perkahwinan. Pasangan perlu menunjukkan bahawa mereka sesuai untuk mempunyai anak. Penyakit keturunan adalah alasan untuk menghalang perkahwinan. Dalam kes-kes yang paling ekstrim, rejim membenarkan pensterilan paksa. Semuanya dilakukan atas nama melindungi bangsa. Kawalan ini meliputi seksualiti. Hubungan antara wanita Jerman dan lelaki bukan Jerman, terutamanya Yahudi atau warga asing, dihukum berat. Mereka dituduh mengkhianati rakyat. Ada yang ditangkap, ada yang dihina secara terbuka. Hubungan harus berguna kepada negara. Sebarang hubungan yang tidak sesuai dengan rancangan rasmi diputuskan secara paksa. Rejim juga melancarkan program yang menggalakkan perkahwinan awal. Kredit diberikan kepada pasangan muda yang ingin berkahwin. Jika isteri meninggalkan pekerjaannya dan berbakti kepada rumah tangga, sebahagian daripada pinjaman itu akan dihapuskan. Langkah ini bertujuan untuk mempercepatkan pembentukan keluarga besar selaras dengan model Nazi. Melalui wang, gaya hidup yang berpusat pada rumah dan pembiakan didorong. Walaupun terdapat batasan, ada wanita yang mencapai tahap keterlihatan tertentu. Ada yang memegang jawatan simbolik dalam organisasi wanita, yang lain mengambil bahagian dalam tugas sosial yang diluluskan oleh rejim. Tetapi semua mempunyai batasan yang jelas. Mereka tidak dibenarkan mempengaruhi keputusan penting. Politik, ekonomi dan tentera adalah bidang yang dikhaskan untuk lelaki. Wanita, walaupun kelihatan, masih tanpa suara sendiri. Semasa tahun-tahun damai, model itu dikekalkan dengan teguh. Tetapi apabila perang meletus, keadaan berubah. Keperluan untuk tenaga kerja menyebabkan rejim mengubah beberapa peraturan. Ramai wanita dipanggil untuk bekerja di kilang, pejabat atau bahkan di ladang. Apa yang dahulunya dianggap tidak dapat diterima, kini menjadi perlu. Namun, propaganda terus mengatakan bahawa itu bukan peranan utama mereka. Mereka yang bekerja melakukannya di bawah tekanan. Mereka diminta untuk melaksanakan tugas mereka tanpa berhenti menjadi ibu atau isteri yang teladan.
Usaha berganda itu meletihkan. Mereka dijangka menguruskan rumah mereka selepas waktu bekerja yang panjang. Rejim tidak menawarkan sokongan yang mencukupi. Semuanya terletak pada mereka, namun sedikit yang mengeluh secara lantang. Ketakutan dan kewajipan menyebabkan semuanya senyap. Wanita juga menjadi mangsa bentuk kawalan lain. Ada yang dipaksa untuk mengambil bahagian dalam program pembiakan selektif. Mereka dipadankan dengan askar atau ahli parti untuk mempunyai anak yang dianggap murni. Tidak semua menerima, tetapi tekanannya kuat. Mereka diyakinkan dengan mengatakan bahawa mereka membantu negara mereka. Pada hakikatnya, mereka digunakan sebagai alat negara. Di wilayah yang diduduki, layanan terhadap wanita lebih brutal lagi. Beberapa wanita Jerman mengambil bahagian sebagai pengawal di kem atau penjara. Yang lain menetap sebagai isteri pegawai di kawasan yang ditakluki. Mereka diminta untuk menjaga ketertiban, mengajar nilai-nilai rejim dan bertindak sebagai contoh ideal feminin. Mereka juga perlu mengawasi wanita tempatan dan melaporkan sebarang tindakan yang mencurigakan. Apabila perang berlarutan dan korban meningkat, menjadi biasa untuk melihat wanita dalam peranan yang dahulunya tidak dapat dibayangkan. Ada yang memandu tram, ada yang bekerja sebagai pengawal. Walau bagaimanapun, keterbukaan ini bukanlah pengiktirafan, tetapi langkah kecemasan. Sebaik sahaja perang tamat, mereka dijangka kembali ke rumah. Tiada perbincangan tentang kesaksamaan, sebaliknya penggantian sementara. Akhir konflik mengubah sepenuhnya kehidupan berjuta-juta orang. Ramai wanita kehilangan suami, abang atau anak lelaki mereka. Bandar-bandar musnah dan mereka perlu membina semula kehidupan seharian mereka di tengah-tengah runtuhan. Rejim telah hilang, tetapi semua yang mereka alami masih ada. Ada yang memikul beban kerana telah menjadi sebahagian daripada sistem itu. Yang lain hanya cuba menyesuaikan diri sebaik mungkin. Semasa perbicaraan pasca perang, sedikit wanita yang dibawa ke muka pengadilan. Mereka dianggap sebagai tokoh kecil, walaupun ramai yang bekerjasama secara aktif. Ada yang berjaya mengelak sebarang sabitan, yang lain menerima hukuman ringan. Selama berdekad-dekad, peranan yang mereka mainkan di bawah Nazisme diabaikan. Hanya lama kemudian ia mula dikaji secara mendalam. Apa yang dahulunya dibenarkan sebagai ketaatan, kini diperiksa sebagai sebahagian daripada jentera. Bagaimana kehidupan di rumah antara kesusahan, ketakutan dan kebiasaan? Di banyak bandar, rutin harian nampaknya kekal sama, tetapi di sebalik itu, semuanya mula berubah tanpa disedari ramai. Jadual sekolah, senarai bacaan, lagu dalam acara awam dan juga pakaian seragam diubah suai. Mesej parti sedikit demi sedikit menyusup masuk ke dalam buletin, mesyuarat kejiranan dan notis di stesen kereta api. Walaupun kedai-kedai dibuka dan orang ramai meneruskan tugas mereka, persekitarannya tidak lagi sama. Apa yang kelihatan seperti kebiasaan sebenarnya adalah penyesuaian progresif kepada peraturan baharu. Propaganda membantu mengekalkan imej itu. Keluarga yang tersenyum, berpakaian kemas, dengan makanan di meja dan rumah yang teratur ditunjukkan. Media bercakap tentang kemajuan, perpaduan dan kebanggaan negara. Apa sahaja yang boleh menimbulkan ketakutan atau keraguan disembunyikan. Ideanya adalah untuk menunjukkan bahawa di bawah sistem baharu, semuanya berjalan lancar dan orang ramai hidup lebih baik. Walau bagaimanapun, sedikit demi sedikit, sekatan mula muncul. Beberapa produk hilang dari rak. Kawalan diperkenalkan untuk pembelian makanan dan barangan asas. Walaupun pada mulanya tidak begitu ketara, lama-kelamaan ia menjadi lebih jelas. Penduduk terpaksa membiasakan diri menggunakan kupon untuk membeli roti, daging atau sabun. Kekurangan menjadi sebahagian daripada rutin. Perang membawa lebih banyak kesulitan. Bandar-bandar dipenuhi dengan poster yang meminta untuk menabung, mengitar semula atau menderma barang. Wanita memasak dengan apa yang mereka ada. Resipi baharu dibuat dengan bahan pengganti. Di banyak rumah, pakaian yang ditampal digunakan dan kanak-kanak mewarisi pakaian abang mereka. Penggunaan dikurangkan seminimum mungkin. Semuanya tertumpu kepada menyokong usaha perang. Walaupun begitu, propaganda terus menunjukkan semuanya positif. Dalam berita dikatakan bahawa pengorbanan diperlukan dan rakyat Jerman kuat. Adegan kilang bekerja, orang muda di ladang membantu mengumpul hasil tuaian dan ibu-ibu yang bangga di rumah ditunjukkan.
Realitinya lebih sukar tetapi imej rasmi tidak berubah. Pengeboman sekutu mengubah kehidupan seharian. Di banyak bandar, siren berbunyi pada bila-bila masa. Orang ramai berlari ke tempat perlindungan, kadang-kadang beberapa kali semalaman. Tidur menjadi sukar, rumah-rumah musnah, perkhidmatan terganggu dan makanan semakin berkurangan. Walaupun begitu, penduduk diminta untuk tetap teguh dan terus bekerja. Kanak-kanak dihantar ke luar bandar untuk menjauhkan mereka dari bahaya. Secara teori, ia adalah untuk melindungi mereka, tetapi ia juga digunakan untuk mendidik mereka dalam nilai-nilai rejim. Mereka tinggal dalam kumpulan, di bawah pengawasan, jauh dari ibu bapa mereka. Mereka belajar untuk mematuhi, untuk kekal tabah, dan untuk berfikir seperti askar atau ibu masa depan. Bagi ramai, ia adalah pengalaman yang sukar, walaupun dipersembahkan sebagai satu keistimewaan. Wanita, selain menguruskan rumah tangga, mengambil alih tugas tambahan. Mereka menguruskan kebun bandar, mengumpul pakaian terpakai, dan mengambil bahagian dalam kempen sokongan untuk barisan hadapan. Mereka juga bekerja di kilang, pejabat atau di ladang. Walaupun tidak diiktiraf secara terbuka, usaha mereka adalah kunci untuk memastikan semuanya berjalan lancar, sementara lelaki berada di barisan hadapan. Di dalam rumah, ketegangan dapat dirasakan. Ada ketakutan untuk mengatakan sesuatu yang salah. Radio hanya menyiarkan kandungan rasmi dan akhbar tidak menerbitkan berita negatif. Orang ramai belajar untuk tidak bertanya dan tidak mengulas. Mereka hidup dalam diam. Malah di dalam keluarga, topik sensitif dielakkan. Tiada siapa yang tahu siapa yang boleh dipercayai. Ramai yang menyembunyikan gambar, surat atau buku yang boleh disalah anggap. Kertas dibakar, barang disimpan di bahagian belakang almari. Pengawasan adalah berterusan, malah kanak-kanak mengulang di rumah apa yang mereka dengar di sekolah dan tanpa sengaja boleh mendedahkan ibu bapa mereka sendiri. Ketakutan telah berakar umbi di setiap rumah. Dengan berlalunya masa, apa yang dahulunya kelihatan sementara menjadi kebiasaan. Kekurangan tidak lagi mengejutkan dan pemadaman elektrik atau air dianggap sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Penduduk menyesuaikan tabiat mereka. Mereka memasak dengan sedikit yang ada. Barang-barang diguna semula, barisan panjang dibuat tanpa mengeluh. Ia adalah normal baharu, diterima walaupun tidak disukai. Di beberapa bandar, jiran-jiran menganjurkan diri untuk saling menyokong. Mereka berkongsi makanan, membantu dengan pembaikan atau menjaga anak-anak orang lain. Ia bukan atas inisiatif rasmi tetapi kerana keperluan. Walaupun kawalan negara, rangkaian bantuan antara orang biasa memainkan peranan penting. Tanpa mereka, ramai yang tidak akan dapat bertahan begitu lama. Pihak berkuasa terus menegaskan kewajipan kolektif. Acara diadakan di mana diulang bahawa setiap warga negara mesti memenuhi bahagian mereka. Terdapat tekanan berterusan untuk tidak gagal, untuk tidak mengeluh dan untuk menunjukkan semangat. Perarakan hari kerja sukarela dan kempen kutipan dianjurkan. Semua mesti mengambil bahagian dan mereka yang tidak melakukannya akan dituduh. Di rumah, ibu bapa mengelak bercakap di hadapan anak-anak. Mereka takut anak-anak akan mengulang sesuatu di sekolah. Guru-guru bertanya, mencatat dan apa yang kelihatan seperti perbualan yang tidak bersalah boleh berakhir dengan lawatan oleh pihak berkuasa. Diam adalah satu bentuk perlindungan. Malah orang yang paling rapat lebih suka berdiam diri daripada mengambil risiko. Penapisan mempengaruhi semua aspek hiburan. Filem mesti mempunyai mesej positif atau berguna untuk rejim. Drama melalui penapis. Muzik asing diharamkan. Hanya apa yang mengukuhkan semangat nasional dibenarkan. Namun, beberapa orang menyembunyikan cakra atau buku terlarang dan mendengarnya dengan suara perlahan. Rutinnya keras, tetapi juga boleh diramal. Pengulangan harian itu memberi rasa kawalan tertentu. Walaupun hidup dalam ketakutan, ada juga saat saun tenang. Menyediakan makanan ringkas, berbual dengan jiran atau menjahit pakaian adalah cara untuk mengekalkan sedikit kemanusiaan di tengah-tengah kawalan dan kekurangan. Setiap gerak isyarat kecil menjadi penting. Dengan berlalunya tahun, berita dari barisan hadapan semakin teruk. Walaupun propaganda cuba menyembunyikannya, orang ramai mula menyedari bahawa perang tidak berjalan lancar. Perbincangan perlahan tentang kekalahan, tentera yang tidak kembali, bandar-bandar yang musnah. Tetapi tiada siapa yang dapat mengesahkan apa-apa.
Sumber rasmi terus memberikan angka yang diubah suai dan ucapan kemenangan. Keletihan adalah umum. Penduduk berasa letih secara fizikal dan mental. Kerja, catuan, pengeboman dan ketakutan telah memberi kesan. Namun kebanyakan mereka terus menjalankan tugas mereka. Bukan kerana semangat, tetapi kerana kebiasaan atau tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Bagi ramai, menentang adalah satu-satunya pilihan yang mungkin. Pada bulan-bulan terakhir rejim, keadaan bertambah buruk. Bom jatuh lebih kerap, bekalan hampir hilang dan kekacauan semakin meningkat. Di beberapa kawasan, pihak berkuasa tidak lagi dapat mengekalkan kawalan. Penduduk terpaksa menguruskan diri sendiri. Ketakutan akan kekalahan ditambah pula dengan ketakutan akan tindakan balas. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku jika rejim jatuh. Ada yang mula menyimpan dokumen, memusnahkan bukti atau mencari cara untuk menghilang. Yang lain hanya menunggu. Rumah-rumah dalam runtuhan, keluarga terpisah dan makanan semakin berkurangan. Namun, ucapan terus bercakap tentang kemenangan. Putus hubungan antara realiti dan apa yang dikatakan di khalayak ramai adalah total. Dibesarkan untuk menaati, masa kanak-kanak terprogram Reich ketiga. Sejak awal, pemimpin Nazi melihat anak-anak sebagai kunci untuk memastikan dominasi jangka panjang mereka. Daripada cuba meyakinkan orang dewasa, mereka memilih untuk membentuk cara berfikir anak-anak kecil. Jika mereka berjaya memenangi hati belia, masa depan rejim akan terjamin. Pihak berkuasa parti dan kerajaan menumpukan perhatian untuk menguasai sepenuhnya sistem pendidikan. Mereka tidak berpuas hati dengan hanya mengubah beberapa kurikulum. Mereka mahu mengawal sepenuhnya apa yang anak-anak pelajari, fikirkan dan hargai sejak awal. Guru-guru yang masih mengajar secara tradisional disingkirkan atau dihukum. Hanya mereka yang selaras dengan visi rejim dibenarkan kekal. Ramai profesor kerana takut atau yakin akhirnya bekerjasama. Mereka yang tidak berbuat demikian digantikan dengan kaki tangan yang lebih boleh dipercayai. Buku teks ditulis semula untuk mengajar sejarah, biologi dan juga geografi mengikut kepentingan parti. Penulis Yahudi atau asing disingkirkan dan bahan-bahan yang menonjolkan kebanggaan nasional dan keunggulan bangsa Arya diperkenalkan. Di dalam bilik darjah, sentiasa dibincangkan tentang ketaatan kepada pemimpin, kesetiaan kepada rakyat dan kesediaan untuk berkorban untuk tanah air. Malah dalam mata pelajaran biasa, seperti matematik atau sains, contoh-contoh dimasukkan yang mengukuhkan pemikiran rasmi. Pelajar-pelajar membezakan antara mereka yang dianggap warga negara yang baik dan mereka yang dilihat sebagai musuh rakyat. Mereka diminta untuk mengawasi apa yang berlaku di rumah mereka dan melaporkan jika ibu bapa atau jiran mereka bercakap buruk tentang kerajaan. Ini menjadikan kanak-kanak sebahagian daripada sistem pengawasan. Pengajaran hanyalah sebahagian daripada rancangan itu. Di luar sekolah, orang muda diserap oleh organisasi parti. Lelaki memasuki pemuda Hitler manakala perempuan pergi ke Liga Gadis Jerman. Apa yang pada mulanya pilihan kemudian menjadi wajib. Melalui permainan, berjalan kaki, lagu dan tugasan berkumpulan, cita-cita rejim disemai. Kanak-kanak lelaki dilatih untuk menjadi askar dan pemimpin dan kanak-kanak perempuan untuk menjadi isteri dan ibu dalam model keluarga yang dipromosikan oleh parti. Pakaian seragam adalah bahagian penting dalam sistem. Ia bukan hanya pakaian, ia menunjukkan bahawa mereka adalah sebahagian daripada gerakan. Memakainya menimbulkan kebanggaan tetapi juga tekanan. Mereka yang tidak memakainya akan dituduh dan itu mempengaruhi keluarga mereka. Tabik hormat dengan lengan diangkat, ikrar dan nyanyian diulang dalam setiap aktiviti. Semuanya dirancang supaya kanak-kanak merasa menjadi sebahagian daripada tujuan yang lebih besar daripada mereka. Ia adalah persekitaran di mana disiplin, pengabdian dan kesesuaian diberi ganjaran. Tugas yang diberikan kepada mereka bukan hanya rekreasi. Mereka dilatih dalam kemahiran fizikal, teknik bertahan hidup dan juga cara menggunakan senjata. Pada usia yang sangat muda, mereka sudah bercakap tentang berkhidmat kepada negara, berjuang untuknya dan, jika perlu, mati untuknya. Peranan kanak-kanak perempuan bukanlah tentang persiapan ketenteraan, tetapi untuk membentuk wanita yang berkhidmat kepada rumah tangga, asuhan dan komuniti. Mereka belajar memasak, pertolongan cemas dan cara mengatur rumah tangga mengikut peraturan parti.
Tujuannya adalah untuk mereka membesar dan bersedia untuk membesarkan generasi seterusnya di bawah prinsip yang sama. Ini semua mewujudkan persekitaran di mana belia tidak mengetahui realiti lain. Sejak kecil, mereka hidup dikelilingi oleh simbol, frasa, dan individu yang mengulang mesej yang sama. Tiada ruang untuk pemikiran kritis atau mempersoalkan apa yang diberitahu kepada mereka. Apabila kanak-kanak membesar, mereka dijangka melalui pelbagai peringkat dalam organisasi belia. Kanak-kanak lelaki bermula dalam kumpulan untuk kanak-kanak kecil, kemudian beralih kepada pemuda Hitler yang sebenar, dan kemudian ke bahagian persediaan untuk tentera atau SS. Semuanya adalah berperingkat dan terancang. Kanak-kanak perempuan juga melalui peringkat. Mereka pertama kali menerima latihan asas dalam Liga Gadis, kemudian dalam kumpulan yang mengajar cara menjaga anak-anak, mengurus rumah tangga dan membantu dalam aktiviti komuniti. Pada bila-bila masa mereka tidak digalakkan untuk mencari jenis masa depan yang lain di luar peranan yang ditetapkan. Tekanan sosial adalah kuat. Mereka yang tidak berintegrasi akan diasingkan. Ibu bapa takut anak-anak mereka akan dicop sebagai bermasalah jika mereka tidak mengambil bahagian. Dalam banyak kes, kanak-kanak itu sendiri meminta untuk menyertai agar tidak ketinggalan daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Mereka yang menonjol dalam kumpulan ini menerima anugerah, dilantik sebagai pemimpin belia, dan dibenarkan mewakili gerakan dalam acara awam. Ini memberikan status dan dalam beberapa kes membuka pintu kepada jawatan dalam kerajaan atau angkatan tentera kemudian. Kem musim panas dan perjalanan yang dianjurkan berfungsi sebagai alat untuk mengukuhkan disiplin. Di sana kanak-kanak bangun awal, melakukan senaman dan mengambil bahagian dalam mesyuarat di mana kesetiaan, pengorbanan dan kewajipan dibincangkan. Semuanya mempunyai makna untuk membentuk orang muda yang tidak akan ragu-ragu untuk mengikut arahan. Semasa masa lapang, kanak-kanak juga didedahkan kepada bahan-bahan yang direka oleh rejim. Filem, cerita dan juga permainan papan mengulangi nilai-nilai rasmi. Ini bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas, tetapi untuk menjadikan segala sesuatu di sekeliling mereka mengulangi mesej yang sama. Dalam keluarga, situasinya menjadi rumit. Sesetengah ibu bapa tidak bersetuju dengan sistem itu, tetapi mereka terpaksa berpura-pura menyokong agar tidak mendapat masalah. Yang lain mempercayai rejim dan percaya bahawa mereka melakukan perkara yang betul. Dalam kedua-dua kes, anak-anak membesar dalam persekitaran tanpa percanggahan yang jelas. Apabila perang bermula, ramai daripada golongan muda ini sudah begitu terintegrasi ke dalam sistem sehingga mereka tidak teragak-agak untuk bekerjasama. Mereka membantu dalam tugas pengumpulan, mengambil bahagian dalam perarakan dan beberapa ditugaskan untuk menjaga harta benda yang dibom atau memberikan sokongan di hospital. Dengan berlalunya masa, perang menyerap bahkan remaja. Ramai yang dihantar untuk latihan dipercepatkan untuk berkhidmat sebagai pejuang. Ada yang menjadi sukarelawan, yang lain terpaksa. Ia adalah langkah seterusnya dalam rancangan yang telah digariskan oleh rejim untuk mereka sejak kecil. Impak psikologi adalah besar tetapi tidak dibenarkan membincangkannya. Menunjukkan kelemahan dipandang serong, orang muda digalakkan untuk menahan kesakitan, mengabaikan ketakutan dan memikirkan kewajipan. Tiada ruang untuk bercakap tentang kesedihan, kekeliruan atau kesedihan. Pada bulan-bulan terakhir konflik dengan keruntuhan yang hampir, unit-unit tempur dibentuk hanya dengan orang muda. Ada yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Mereka diberi pakaian seragam, senjata dan misi. Ramai yang tidak kembali. Mereka telah dilatih untuk mematuhi tanpa bertanya dan mereka melakukannya sehingga akhir. Selepas kekalahan sistem itu runtuh, organisasi ditutup oleh pihak berkuasa sekutu. Simbol, pakaian seragam dan tabik hormat diharamkan. Kanak-kanak yang telah membesar di bawah model itu kehilangan rujukan. Mereka tidak faham mengapa semua yang telah diajar kepada mereka tidak lagi sah. Ramai yang merasa malu, yang lain tidak tahu bagaimana bertindak. Beberapa keluarga cuba memadamkan segala-galanya, yang lain berdiam diri. Ia adalah generasi yang dicirikan oleh pendidikan yang mempersiapkan mereka untuk berkhidmat kepada rejim yang hilang dalam sekelip mata. Bagi ramai, membina semula identiti mereka adalah sukar. Kebanyakan mereka tidak mendapat bantuan untuk memproses apa yang telah mereka alami. Di sekolah, mereka diajar sejarah yang berbeza, tetapi tanpa alat untuk memahami perubahan itu.
Masa kanak-kanak yang mereka alami kekal tersimpan tanpa jawapan. Kesan raih, apa yang dialami orang awam di tengah runtuhan ketakutan dan kesunyian. Ketika tentera bersekutu mara dan pengeboman semakin hebat, orang awam di Jerman memasuki rutin yang ditandai dengan ketidakpastian dan ketakutan. Siren berbunyi sepanjang masa dan orang ramai terbiasa hidup berhampiran tempat perlindungan. Tidur dengan pakaian menjadi kebiasaan, sama seperti menyediakan beg pakaian sekiranya perlu melarikan diri secara tiba-tiba. Pemadaman elektrik adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Pada waktu malam, lilin pun tidak boleh dinyalakan tanpa risiko. Tingkap ditutup dengan langsir gelap agar tidak membiarkan cahaya keluar. Ada hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan ini kerana ia dianggap membahayakan semua orang. Di pasar, mendapatkan makanan semakin rumit. Catuan tidak mencukupi dan ramai yang bergantung pada pertukaran atau kenalan untuk mendapatkan lebih banyak. Yang paling beruntung mempunyai saudara mara di luar bandar yang menghantar bungkusan. Yang lain beratur panjang untuk mendapatkan apa-apa produk. Sabun, kasut dan juga kertas tandas menjadi barang langka. Wanita menjahit pakaian dengan apa yang mereka temui dan membaiki tapak kasut berulang kali. Kanak-kanak memakai apa yang mereka ada, walaupun ia koyak atau terlalu kecil. Propaganda terus kuat. Akhbar bercakap tentang penentangan dan kemenangan, walaupun di jalanan semua orang tahu bahawa penghujungnya sudah dekat. Walaupun begitu, ramai yang terus berpura-pura yakin kerana takut dilaporkan. Tiada siapa yang tahu siapa yang boleh dipercayai dan itu menjadikan kehidupan lebih tegang. Di bandar-bandar besar seperti Berlin atau Hamburg, pengeboman memusnahkan seluruh kawasan kejiranan. Orang ramai tidur di stesen metro, ruang bawah tanah atau mana-mana tempat yang menawarkan sedikit perlindungan. Ada yang tidak berani keluar walaupun pada siang hari. Bunyi pesawat menyebabkan panik. Pihak berkuasa tempatan cuba menjaga ketertiban, tetapi ia semakin sukar. Ramai polis dan pegawai telah dipanggil ke medan perang atau tidak lagi muncul. Sebaliknya, ahli parti cuba mengawal keadaan, tetapi dengan sedikit kejayaan, ketakutan terhadap warga asing semakin meningkat. Dibincangkan tentang apa yang mungkin dilakukan Soviet jika mereka tiba, dan itu memicu kegelisahan. Kisah-kisah yang beredar tentang penjarahan dan penganiayaan menimbulkan paranoia. Sesetengah keluarga lebih suka melarikan diri ke barat daripada menunggu tentera merah. Pada masa yang sama, rejim terus menghukum mereka yang dianggap pengkhianat atau pembelot. Mereka menggantung askar kerana tidak mengikut arahan dan orang awam kerana melemahkan moral. Banyak mayat tergantung di tiang dengan papan tanda di leher sebagai amaran. Kanak-kanak tidak asing dengan semua ini. Ramai yang melihat perkara yang tidak sepatutnya mereka saksikan. Mereka bermain di tengah-tengah runtuhan, mencari makanan di mana mereka boleh dan belajar bergerak di tengah-tengah kekacauan. Zaman kanak-kanak terganggu oleh realiti yang tidak mereka fahami, tetapi yang sudah menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Di tengah-tengah kemusnahan, beberapa orang masih cuba mengekalkan rutin. Ada yang masih pergi bekerja, walaupun pejabat sudah tidak wujud. Yang lain membuka perniagaan kecil secara spontan untuk menukar produk. Keperluan menyebabkan kreativiti menggantikan norma. Gereja-gereja mula dipenuhi bukan kerana iman, tetapi kerana keputusasaan. Orang ramai mencari makna, penjelasan atau sekurang-kurangnya penghiburan. Khutbah mengelak bercakap tentang rejim dan menumpukan pada harapan. Ia adalah satu bentuk penentangan tanpa mengatakannya secara terbuka. Hari-hari terakhir adalah yang terburuk. Tiada makanan, tiada pengangkutan dan ketakutan adalah menyeluruh. Stesen-stesen penuh dengan orang yang cuba melarikan diri, tetapi tiada lagi kereta api. Jalan-jalan dipenuhi dengan kereta kuda dan orang yang berjalan dengan pakaian yang mereka pakai. Apabila terdengar berita tentang kematian Hitler, ramai yang tidak mempercayainya. Yang lain pula menyangka ia adalah muslihat untuk menipu musuh. Berita itu tidak diterima dengan kelegaan serta-merta, sebaliknya dengan lebih banyak kekeliruan. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku seterusnya atau siapa yang akan mengambil alih kuasa. Sedikit demi sedikit, penyerahan diri menjadi jelas. Bendera berubah, tentera musuh mula meronda di jalanan dan arahan untuk meletakkan senjata diberikan. Orang ramai keluar dari tempat perlindungan dengan berhati-hati. Ada yang menangis, ada yang memandang tanpa tahu sama ada mereka selamat
atau adakah yang terburuk akan datang sekarang? Tentera bersekutu menemui sebuah negara yang hancur. Rumah-rumah musnah, hospital-hospital runtuh dan beribu-ribu orang tanpa makanan atau air. Tiada elektrik di banyak bandar dan telefon tidak lagi berfungsi. Keperluan asas semakin berkurangan dan tiada siapa yang tahu siapa yang perlu dihubungi. Penjajah membawa sedikit ketenteraman tetapi juga peraturan baharu. Simbol rejim diharamkan, pejabat parti ditutup dan penangkapan bermula. Ramai orang awam melihat jiran mereka, bekas pegawai atau bahkan guru ditangkap. Perasaan malu menyelubungi suasana. Ada yang cuba menghapuskan bukti yang mengaitkan mereka dengan parti. Mereka membakar pakaian seragam, menyembunyikan dokumen dan cuba untuk tidak dikesan. Tetapi sentiasa ada seseorang yang mengingati siapa yang mengatakan apa atau siapa yang melaporkan siapa. Wanita menderita secara khusus. Ramai yang diserang oleh tentera musuh, terutamanya di timur. Perbincangan tentang apa yang berlaku kepada mereka dilakukan secara perlahan, tetapi semua orang tahu. Mangsa berdiam diri, dengan ketakutan dan tanpa sokongan. Ia adalah luka yang dalam yang mengambil masa untuk sembuh. Kanak-kanak menjadi hilang arah. Ada yang kehilangan ibu bapa mereka, yang lain bersendirian di bandar-bandar yang musnah. Pihak berkuasa bersekutu mengatur rumah anak yatim sementara dan mencari saudara mara. Ada kes di mana kanak-kanak kecil diambil sebagai anak angkat tanpa mengetahui sama ada ibu bapa mereka masih hidup. Kelaparan tidak berakhir dengan tamatnya perang. Simpanan telah habis dan pengangkutan masih tidak berfungsi. Mereka bergantung pada bantuan luar yang tiba sedikit demi sedikit. Barisan untuk mendapatkan roti, susu atau ubat-ubatan menjadi sebahagian daripada rutin selama berbulan-bulan. Di banyak kawasan, orang awam mula mengatur diri untuk bertahan hidup. Mereka membersihkan jalan, membaiki bumbung, berkongsi apa yang mereka temui. Komuniti kecil bangkit lebih cepat, manakala di bandar-bandar kekacauan berlarutan lebih lama. Askar tawanan tidak kembali. Keluarga menulis surat, pergi ke pejabat Palang Merah, tetapi tidak menerima jawapan. Berbulan-bulan, malah bertahun-tahun, berlalu sehingga ada yang dibebaskan. Yang lain tidak pernah kembali. Tiada siapa yang memberi penjelasan. Sekolah dibuka semula dengan buku baharu, guru baharu dan peraturan baharu. Kanak-kanak mendengar perkara yang berbeza tetapi masih mengingati apa yang telah diajar kepada mereka sebelum ini. Sukar untuk memahami apa yang benar dan apa yang tidak. Ramai yang kekal ragu-ragu sepanjang hidup mereka. Pihak berkuasa bersekutu melancarkan proses penyahnazian. Mereka bertanya kepada semua orang, adakah anda ahli parti? Adakah anda menghadiri mesyuarat? Adakah anda melaporkan seseorang? Jawapan menentukan sama ada anda boleh bekerja, mengajar atau mempunyai perniagaan. Ada yang berbohong dan tidak dihukum, dan ada yang mengatakan kebenaran dan dihukum. Keadilan tidak selalu jelas. Ada yang merasakan bahawa pesalah sebenar melarikan diri, manakala yang lain membayar untuk perkara kecil. Walaupun begitu, sedikit demi sedikit, kehidupan diteruskan. Kereta api kembali beroperasi, rumah-rumah dibina semula, kedai-kedai dibuka. Orang ramai cuba melupakan, tetapi tidak mudah. Ada ketiadaan, kenangan dan luka yang tidak kelihatan, tetapi masih ada. Pada tahun-tahun berikutnya, perbincangan tentang masa lalu dielakkan. Ramai yang berpura-pura tiada apa-apa yang berlaku. Hanya lama kemudian testimoni, memoir, temu bual mula muncul. Generasi yang membesar dalam perang mengambil masa untuk menceritakan apa yang mereka alami. Apa yang tinggal adalah sebuah negara yang berbeza. Perintah lama telah runtuh dan apa yang akan datang tidak pasti. Orang awam, kanak-kanak, ibu dan orang tua yang terselamat membawa pengalaman yang tidak diajar dalam buku tetapi yang mencorakkan setiap sudut negara. Satu suara di antara jutaan, diari rahsia yang menceritakan semuanya. Friedrich Kellner, seorang pekerja kehakiman di Bandar Laubach, mula menulis diarinya pada tahun 1939. Sejak awal, dia mencatat setiap perkara yang dia saksikan atau dengar. Dia tidak menulis untuk orang lain, dia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk meninggalkan rekod tentang apa yang berlaku, sementara dunia kelihatan menjadi gila di sekelilingnya. Catatan awalnya bercakap tentang bagaimana orang biasa menerima segala-galanya tanpa membantah.
Dia mengkritik kekurangan pemikiran sendiri dan betapa mudahnya ramai yang mengulangi apa yang dikatakan dalam ucapan atau akhbar. Kellner melihat bahaya dalam tingkah laku itu dan dia menuliskannya. Apabila Jerman menyerang Poland, dia menulis bahawa ia adalah perang pencerobohan yang menyamar sebagai pertahanan. Dia tahu bahawa tidak benar orang Poland telah menyerang terlebih dahulu. Dia mendengar komen di jalanan, propaganda dan membandingkan segala-galanya dengan apa yang dia sendiri tahu. Apabila bulan-bulan berlalu, diari itu menjadi lebih keras. Dia menulis tentang bagaimana berita disensor, bagaimana radio hanya menyiarkan satu versi kejadian, dan bagaimana orang ramai mula takut untuk bercakap dengan lantang. Tiada siapa yang tahu sama ada seorang jiran boleh melaporkan anda kerana komen yang disalah tafsir. Dia juga mencatat apa yang dia dengar daripada tentera yang kembali dari medan perang. Terdapat kisah-kisah hukuman mati, penjarahan dan penyalahgunaan. Walaupun perkara-perkara ini tidak diceritakan secara umum, ia tersebar seperti bisikan di kampung-kampung. Kellner tidak mengabaikan apa-apa, dia menulis semuanya. Kadang-kadang, dia sendiri bercakap dengan orang yang kembali dari zon yang diduduki. Apa yang mereka ceritakan mengejutkannya, pembunuhan besar-besaran, perkampungan yang musnah, keluarga yang hilang sepenuhnya. Baginya, ini bukan rekaan, tetapi kebenaran yang tersembunyi di sebalik tirai rasmi. Dia bukan sahaja bercakap tentang jenayah di luar Jerman, dia juga mengkritik apa yang berlaku di rumah. Dia menceritakan bagaimana ramai jiran mengambil kesempatan daripada keadaan, melaporkan kerana iri hati atau mendapat manfaat daripada pengecualian orang lain. Bagi Kellner, bukan sahaja rejim yang bersalah, tetapi juga mereka yang menyokongnya dengan kebisuan atau kerjasama mereka. Apabila sekatan yang lebih ketat dilaksanakan seperti catuan yang ketat, dia mencatatnya. Dia menceritakan bagaimana orang ramai beratur tidak berkesudahan, bagaimana produk asas hilang, dan bagaimana pasaran gelap menjadi alternatif untuk bertahan. Penindasan adalah berterusan. Kellner mencatat setiap penangkapan yang tidak wajar, setiap kehilangan rakan-rakan secara tiba-tiba, setiap dekri baharu yang mengehadkan kebebasan. Dia berkata bahawa Jerman telah menjadi penjara terbuka. Tidak semua bersetuju dengan rejim, tetapi ramai yang berdiam diri. Kellner memahaminya, tetapi dia juga menyesalinya. Dia berkata bahawa ketakutan tidak dapat membenarkan segala-galanya. Baginya, menulis adalah caranya untuk menentang, walaupun hanya dia yang membacanya. Semasa tahun-tahun paling sengit perang, dia tidak berhenti menulis. Walaupun pengeboman semakin hampir, apabila keadaan bertambah buruk, diarinya terus berkembang. Dia mencatat nama, tarikh, butiran. Dia tahu bahawa pada masa hadapan, semua itu mungkin berguna. Dia mengkritik ketaatan buta, kekurangan refleksi, dan nasionalisme kosong. Baginya, Jerman tidak menjadi hebat, tetapi dimusnahkan dari dalam. Dia melihat dengan jelas apa yang orang lain tidak mahu lihat. Pada tahun 1942, Kellner menulis tentang khabar angin yang tidak lagi begitu rahsia, pembasmian sistematik orang Yahudi. Dia tidak menggunakan eufemisme. Dia berkata bahawa apa yang dia dengar tentang kereta api, kem dan bilik gas tidak mungkin direka. Dia tertanya-tanya bagaimana mungkin begitu ramai orang mengetahuinya dan tiada siapa yang melakukan apa-apa. Pada tahun itu, dia menceritakan bagaimana seorang wanita memberitahunya bahawa anak saudaranya, seorang askar di Medan Timur, telah menyaksikan pembunuhan beribu-ribu orang. Kellner mencatat semuanya, tembakan, kubur besar, kebisuan paksa. Baginya, tidak ada lagi keraguan tentang apa yang berlaku. Dia tidak hanya menulis tentang orang lain, dia juga mencatat apa yang dia lihat di sekelilingnya. Premis area yang semakin ramai, rumah-rumah kosong milik keluarga yang hilang, perniagaan yang bertukar pemilik selepas penyusunan semula. Apa yang dahulunya normal telah menjadi songsang tanpa disedari oleh hampir sesiapa pun. Kellner tidak menahan kritikannya. Dia menulis bahawa rakyat Jerman bukanlah mangsa, mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Dia menunjukkan kemunafikan, kepasifan dan oportunisme mereka yang berpura-pura tidak tahu apa-apa sementara mendapat manfaat daripada sistem. Dalam diarinya bukan sahaja ada tuduhan, ia juga menunjukkan kekecewaan. Dia tertanya-tanya apakah masa depan Jerman selepas itu. Dia menulis bahawa walaupun mereka memenangi perang,
Harganya sangat mahal, sehingga tiada apa yang akan membenarkan apa yang telah dilakukan. Setiap kali berita bercakap tentang kemenangan baru, dia ragu-ragu. Dia menyemak peta, mendengar perbualan di jalanan dan membandingkan segala-galanya dengan logiknya. Dia menulis bahawa kekalahan adalah soal masa, tetapi kerosakan sudah berlaku. Pada tahun 1943, pengeboman ke atas bandar-bandar Jerman mula meningkat. Kellner mencatatnya dengan terperinci, bangunan yang musnah, hospital tanpa sumber, kanak-kanak tanpa sekolah. Walaupun dia tidak meraihkan penderitaan itu, dia berkata bahawa ia adalah akibat langsung daripada apa yang telah ditanam oleh negara itu. Dia juga mula melihat perubahan pada orang ramai. Beberapa orang yang dahulunya penyokong tegar rejim kini berbisik menentangnya. Tetapi dia tidak memaafkan mereka. Dia berkata bahawa penyesalan yang lewat tidak mengubah masa lalu dan ramai yang hanya berubah fikiran kerana takut kehilangan. Walaupun begitu, dia tidak berhenti menulis. Setiap halaman yang ditambah pada diari adalah satu cara untuk melawan kelupaan. Dia berkata bahawa jika suatu hari nanti seseorang membacanya, dia akan faham bahawa tidak semua orang bersubahat, tetapi juga tidak ramai yang tidak bersalah seperti yang ingin. Pada bulan-bulan terakhir perang, Kellner kurang menulis. Kekacauan mengelilinginya, tentera melarikan diri, arahan yang mengelirukan, orang awam yang ketakutan. Tetapi walaupun begitu, dia terus mencatat apa yang dia mampu. Dia menulis tentang tentera Rusia, tentang khabar angin bunuh diri besar-besaran, tentang ucapan terakhir yang penuh keputusasaan. Apabila diketahui bahawa Hitler telah meninggal dunia, Kellner hampir tidak menulis sepatah kata. Akhirnya, raksasa itu telah pergi. Dia tidak meraihkan, hanya menyatakan fakta yang baginya sudah terlambat. Selepas kejatuhan rejim, dia menulis tentang ketibaan pasukan sekutu, soal siasat terhadap orang awam dan percubaan pertama untuk membina semula apa yang telah musnah. Dia juga mencatat bagaimana ramai jiran berpura-pura tidak tahu apa-apa, bagaimana beberapa orang cuba menyembunyikan masa lalu mereka, dan bagaimana bekas ahli parti kini bercakap seolah-olah mereka sentiasa menentang. Dia menutup diarinya dengan gabungan kekecewaan dan ketegasan. Dia tidak percaya bahawa negara itu akan berubah serta-merta, tetapi dia yakin bahawa apa yang telah ditulisnya akan menjadi bukti tentang apa yang telah dialami. Buku nota itu, yang ditulis secara pribadi dan disembunyikan selama bertahun-tahun, menjadi bukti kehidupan seharian di bawah rejim Nazi. Ia tidak ditulis oleh seseorang yang berkuasa, tetapi oleh orang biasa yang memerhatikan apa yang berlaku dan memutuskan untuk menceritakannya tanpa berdiam diri. Pada akhir rejim Nazi, apa yang tinggal bukan sahaja bandar-bandar yang musnah dan keluarga-keluarga yang hancur, tetapi satu generasi yang dicemari oleh tahun-tahun kawalan mutlak, pengawasan berterusan dan kesunyian yang dipaksakan. Ini bukan hanya mengenai undang-undang atau ucapan daripada pihak berkuasa. Ini adalah tentang cara hidup di mana setiap gerak isyarat, setiap perkataan, setiap keputusan harian melalui penapis yang dikenakan dari atas. Wanita dipaksa untuk membesarkan anak mengikut norma-norma tertutup. Kanak-kanak diajar untuk patuh sebelum berfikir. Dan orang dewasa bertahan di antara ketakutan, propaganda dan pengkhianatan. Apabila semuanya runtuh, ribuan cuba kembali kepada normal, tetapi mereka sudah tidak tahu apa itu. Kenangan masih ada, jiran-jiran juga, dan apa yang dahulunya rutin kini menjadi sesuatu yang ramai tidak mahu ingat. Kebanyakan diam, beberapa menafikan dan hanya beberapa sahaja yang menulis apa yang telah mereka lihat. Tidak semua bersalah, tetapi hampir tiada siapa yang terasing. Dan walaupun rejim berakhir, kesannya kekal terukir dalam perkara yang paling asas. Bagaimana hidup, bagaimana patuh dan bagaimana cuba untuk teruskan hidup.